Konnichiwa minasan. Selamat datang ke sebuah video edisi khas yang saya fikir wajib dibikin seorang Bleach apologist. Animo Division Stomach of Chaos yang sangat meminati siri ini. Jika anda sebagai peminat anime yang bukannya peminat siri yang diadaptasi dari manga nukilan Taito Kubo ini, anda mungkin ada mendengar atau melihat bising-bising mengenai episod 45 yang bertajuk Defend You dari core keempat Bleach Thousand Year Blood War The Calamity yang sedang disiarkan setiap hari Sabtu di saluran Disney+. Video ini akan mengandungi spoiler yang amat. Oleh itu, saya syorkan anda pergi menonton episod 45 dan kembali ke video ini. Let's go! Secara ringkasnya, arc terakhir siri Bleach ini mula diadaptasikan oleh Pierrot Films, cabang studio Pierrot yang menghasilkan hasil kerja yang lebih bermutu dari segi animasi. Tengok je lah Sakuga yang dipamerkan dari core pertama lagi yang disiarkan pada tahun 2022. Dengan adanya Taito Kubo mengambil bahagian dalam produksi Pierrot ini, menaikkan semangat peminat Bleach, termasuk mereka yang mempersoalkan hala tuju dan gaya penceritaan Kubo Sensei di arc pengakhiran ini. Air tangan tambahan Kubo dan juga production tim Pierrot, bagi pendapat saya, berjaya membuat beberapa perubahan dalam setengah sudut cerita Thousand Year Blood War ini untuk memperbaiki jalan penceritaan. Ini merupakan sebab mengapa sesetengah babak dalam arc ini bukan saja diubah, tetapi tidak terkandung dalam manga asal. Namun begitu, antara sudut penceritaan yang bermasalah dalam arc ini merupakan flow cerita di bab-bab pengakhiran. Satu kritikan peminat Bleach merupakan kehadiran kebanyakan watak-watak dari arc-arc yang terdahulu, akan tetapi tidak dirasakan mempunyai fungsi yang jitu dalam cerita Ichigo dan rakan-rakannya, termasuk yang dari Seirete melawan Yhwach dan tentera elit Quincy beliau. Saya tak berminat untuk mengulas overpoweredness kesemua watak ini kerana bagi saya ini adalah pretty much raison d'être Bleach, tanpa menyisihkan pembentukan watak lebih-lebih lagi bagi Ichigo dan rakan-rakan seperjuangannya. Terdapat juga kritikan bagi gaya penceritaan yang mengacau pacing cerita. Sebagai contoh, bagaimana peminat kena potong steam sewaktu Ichigo melepaskan bangkainya dan diikuti selepas satu panel dan pakutu beliau belah retak disebabkan oleh kuasa The Almighty Yhwach. Ini mengingatkan saya kepada masa saya menghabiskan 206 bab yang terkandung dalam 20 jilid tankobon ini in one sitting. Bleach apology seorang ni pun pening juga apabila overpoweredness watak-watak antagonis ini terlalu kuat sampai ke adegan lawan yang sangat berpanjangan menyebabkan saya rasa kecewa kerana otak saya dah mula overheat. So bayangkanlah bagaimana keadaan minda saya sewaktu fight terakhir Ichigo v Yhwach. Namun begitu, ini episod 45. Maknanya ada lagi 5 episod sebelum tamatnya siri ini. Episod ini mengadaptasikan hanya beberapa muka surat dari bab 677 dari jilid 74 yang berjudul Death and Strawberry, jilid terakhir bagi siri ini. Untuk episod 45 ini, adegan lawan kebanyakannya Uryu versus Haschwald dan Ichigo dan Orihime, dan kemudiannya Rukia melawan Yhwach. Ya, memang ada fight Sado dan Ganju dan kemudiannya Renji v seangkatan Golem Quincy, tapi kita boleh ignore je lah kejap. Tak dinafikan, adegan lawan episod 45 ini memang gedegang. Absolute Cinema, Ultimate Anime, 10/10 dalam IMDb bagai. Tapi apa yang membuat ramai orang terkejut adalah 2 elemen dalam episod ini. Yang pertama, kita akhirnya melihat final bangkai Ichigo yang dinamakan oleh Kubo Sensei sebagai Ketsukusari no Ichigo atau Blood Chains Ichigo, dan ianya direka khas untuk core keempat The Calamity ini. Pertarungan bertambah sengit dengan ketibaan Rukia yang akhirnya sekali lagi melepaskan bangkai beliau Hakka no Togame. Dan yang kedua adalah cara Orihime Inoue mengambil bahagian dalam fight ini.
Benar, memang Orihime hanya mampu reject dengan Shunshin Rika beliau untuk menghasilkan full recovery kepada Ichigo walaupun dalam bentuk blood chains beliau. Fight ini nampaknya berakhir dengan Ichigo dan Rukia tumpas di tangan Yhwach dan Orihime mula menunjukkan satu perubahan kepada Shunshin Rika di mana beliau tetap mara ke arah Yhwach walaupun ditiau gila babeng berulang kali sambil menyatakan keinginan untuk menambah kekuatan supaya boleh memberi perlindungan kepada teman-teman seperjuangan. Di sini saya dah mula merasakan adakah adegan ini merupakan satu gift kepada peminat tegar Orihime macam saya dari Kubo Sensei. Ya, ia mungkin 20 tahun terlambat akan tetapi ni kepada Orihime haters yang duk kutuk beliau selama ini. Bertemunya Orihime dengan Yhwach, rejection dari Shunshin Rika naik ke satu tahap di mana Yhwach dan unfortunately Orihime sekali hilang, lesap. Saya akui merasai satu kehilangan, kesedihan tak cukup dengan lagu Rasen Dendangan Kurana dalam versi akustik sewaktu detik-detik akhir Orihime, diikuti pula full credits berlatarkan warna hitam tanpa muzik dan berakhir dengan ucapan Orihime yang berbunyi bye bye Kurosaki-kun. Watashi ga zenbu uketomeru ne. Kalau diikutkan hati, video ni pagi Ahad hari tu saya dah bikin. Akan tetapi setengah calming the F down sikit, saya ada sikit kerisauan tentang episod ni. Ya benar, jika ini adalah kematian Orihime, ianya satu perubahan yang agak baik kepada jalan cerita. Akan tetapi, jika benar kuasa Shunshin Rika beliau sudah mencapai tahap gaban untuk menghapuskan Yhwach, kita ada 5 lagi episod. Dengan kuasa The Almighty yang kurang ajar level OP-nya, kemunculan kembali Yhwach dirasakan pula pasti selepas ini. So, takkan begitu aja pengakhiran Orihime? Ada lagi loose ends dalam plot penceritaan yang dah di-establish agak awal di core ketiga, yakni apa gunanya Ryuken dan Isshin tiba di Varel. We know why, as manga readers, takkan tak guna plot device ni. Kita juga perlu ingat yang walaupun Kubo Sensei membuat sedikit perubahan dalam keseluruhan arc ini, ianya bukan major overhaul dan kita masih lagi melihat banyak aspek penceritaan dalam manga asal wujud dalam adaptasi anime ini. Dan dengan adanya kuasa The Almighty Yhwach, adakah episod 45 sebenarnya sebuah wawasan atau vision yang terbit dari kuasa The Almighty dan memberi amaran bahawa kuasa Orihime dan final bangkai Ichigo perlu ditumpaskan? Kita juga perlu ingat Shunshin Rika yang berpotensi untuk memusnahkan Hogyoku yang pernah merisaukan Aizen Sosuke hingga beliau mengarahkan espada beliau menculik Orihime ke Huikomundo. Oleh itu, adakah episod 46 weekend ni merupakan bangkai Ichigo terpatah dua seperti apa kita yang dah baca dalam manga? Damn lah weh kalau macam tu. Ni dah mainkan dengan perasaan hati nurani berjutaan peminat Bleach yang rata-rata memberi respon positif dengan apa yang dihidangkan weekend baru ni. Yang mengelirukan juga adalah post Twitter dari pengarah Taguchi Tomohisa dan seiyu kepada Orihime, Yuki Matsuoka. Post of Fish membuat kenyataan yang nampaknya perubahan jalan cerita ni memang confirm. Tapi kita kena fikir juga, bukan confirm outcome dari tindakan Orihime dalam siri terakhir itu. Akhir kata, harapan jujur saya adalah yang episod 45 ini bukanlah satu vision atau wawasan melalui kuasa The Almighty Yhwach, namun untuk kesinambungan Bleach di mana kita dapat melihat suatu ending yang pretty much semua geng Ichigo living happily ever after. Orihime mesti quote dihidupkan unquote kembali, tetapi dengan cara yang tidak merosakkan emosi yang dirasai weekend baru ini. Saya juga akui kalau Kubo Sensei nak matikan watak Orihime betul-betul, mungkin ianya terlalu cepat. Like, why now, damn it? Dari segi pacing untuk memberi pengorbanan beliau makna yang mendalam despite the effect of her final action against Yhwach boleh memadamkan
the so-called Orihime slander. Apa lagi, ianya juga akan menukarkan pengakhiran Bleach completely. So, apa pendapat anda tentang episod 45 Defend You ini? Komentar anda dinantikan. Ijo desu. Mata to de. あらあら。